ingatkan Nabi SAW macam mana buat. Jadi itu antara mukjizatnya atau karamahnya sahabat hafal hadis Rasulullah semua. Sebahagian daripadanya cara Rasulullah SAW yang special ketika bercakap. Cara Rasulullah banyak membantu sahabat hafal hadis Rasulullah SAW. La hazr wa la nazr. Ini antara sifat percakapan Nabi SAW. La hazr, ada riwayat lain la hazr dengan zat. Maksudnya tidak bercakap banyak, dia tak suka cakap banyak. Bukan tidak bercakap banyak percakapan biasa, tidak, hatta dengan ilmu. Hatta dengan ilmu. Nabi SAW duduk dengan sahabat, kadang-kadang sahabat cerita. Mereka cerita, kita duduk dengan Rasulullah, dia kata kita yang cakap banyak, Rasulullah diam. Yang paling banyak mereka yang cakap. Lepas tu orang tabi'in tanya, lepas tu Rasulullah buat apa? Dia kata Rasulullah senyum, diam, tengok kita. Oh, dia bilik dengan kalau kita rasa bilik, dia senyum kalau kita senyum, dia bilik dengan kalau kita bilik, dia sedih kalau kita sedih. Dia akan komen sikit-sikit je. Jadi dia kata kita lagi banyak bercakap, Rasulullah bercakap banyak sikit. Dia akan kongsi ilmu, hatta agama dia tak suka bercakap banyak. Tapi dalam masa yang sama, Nabi SAW tidak bercakap sangat pendek yang mengherankan orang, yang membuat orang heran atau kurang jelas atau kurang faham atau tak cukup terangannya, tak cukup penjelasannya. Nabi SAW kalau sebutkan satu hadis memang akan sebutkannya habis-habis. Atau Rasulullah SAW sengaja pendekkan hadisnya sebab nak mereka tanya. Dan sekiranya mereka tak tanya, Rasulullah yang tegur, tak nak tanya, tak nak tahu ke yang ini. Jadi sahabat dia, ya Rasulullah. Tapi sahabat ni takut dengan Nabi. Sahabat Nabi SAW ni, dia kalau duduk depan Rasulullah rasa takut. Ya Rasul, sampai kadang-kadang mereka pinjam orang yang peduli yang datang dari kampung, dari jauh, orang kasar, datang sini, tanya Rasulullah.